Masuk kanan cuba jangan minta berlagak macam Roger. GPN cruise gerak macam Major. Budak kau tak reti nak mengeja. Kalau dah nama dekat atas cuba jangan nak minta gua yang Hello and what's up guys. So hari ni aku akan buat tutorial cara untuk buat POV shot dan juga selfie camera punya shot. So seperti yang korang dapat lihat dekat video ni dan juga video ni. So daripada dua video tu korang nampak yang pergerakan kamera tu mengikut gerakan kepala dan juga mengikut gerakan phone sendiri. So cara untuk buat dia, pertama sekali korang kena ada menu. Ni menu belah kiri ni. Okay, siapa yang belum ada tu nanti korang boleh install dulu. Ataupun kalau tak tahu cara nak install, korang komen dulu kat bawah. Mungkin nanti akan ada video tutorial cara install menu pula. Okay, so kita berbalik kepada menu tadi. Siapa yang dah ada ni, korang boleh scroll ke bawah sampai korang nampak objek spooner ni. Korang tekan objek spooner dan juga spooner mode, tekan enter. Okay, so dia akan keluar benda macam ni lah. Ada crosshair kat tengah ni. Korang just alihkan ke tengah macam ni ke mana-mana. Korang pergi ke spawn entity into world dan juga pet. So apa yang korang kena buat sekarang adalah korang kena spawn seekor tikus. Cara nak spawn tikus tu, korang search je kat sini, korang tulis rat. Okay, so ni lah tikus tu. Korang tekan enter, bagi dia spawn. Okay, fungsi tikus ni, dia akan mengikut gerakan dekat badan kita ni. So sekarang ni kita nak attach tikus ni kepada kepala karakter kita ni untuk buat POV punya shot. So cara dia, korang right click kat tikus ni, jangan left click. Korang pergi ke bawah sekali ni, korang nampak attachment option. Korang tekan attach to something, attach kat diri korang self. Okay, so seperti korang dapat lihat, tikus tu sekarang berada dekat badan, kat pinggang aku. Okay, so kita tak nak dekat pinggang, kita nak dekat kepala. So dekat bone ni, korang boleh gerak kanan kiri ke macam tu, ataupun korang boleh tekan enter. Enter, korang pergi kat head. Tu dia. Sekarang dia dah pindah kat kepala. So bila dia dah dekat situ, korang back dulu. Dan juga korang pergi ke collision ni. Collision ni penting tau. Collision ni korang kena off daripada hijau biar dia jadi merah. Sebab apa? Sebab contoh kalau collision tu on, bila korang masuk kereta tu basically akan terbang. So kita tak nak benda tu jadi, kita offkan dia. Dan juga opacity ni kalau boleh korang biarkan dia jadi kosong supaya dia tak nampak kat situ. Okay, so bila semua tu dah settle, korang boleh back apa semua. Korang boleh tutup spooner korang dan kita dah ready dah untuk shoot. So sebagai contoh, aku akan buat satu shoot aku berjalan. Aku start record. Dan juga aku akan buat lagi satu shot aku masuk kereta and aku akan jalan naik kereta ni. Aku akan drive kereta ni. Okay, aku start record. Aku masuk kereta. Okay, aku jalan naik kereta. Okay, aku stop record So untuk dalam 5M itu saja buat masa ni, and kita akan bergerak ke Rockstar Editor. So bila korang dah settle record semua tadi, before korang masuk ke Rockstar Editor balik, make sure korang pergi ke 5M, buka dia punya open location dia ni, application data, pergi ke plugins, korang cari menu.asi. Make sure benda ni korang bawa keluar dulu. Macam aku akan letak dekat modes ni buat sementara waktu. So once aku dah letak benda ni kat sini, aku just tutup, aku buka balik, and baru aku akan masuk ke Rockstar Editor. So the reason aku bawa keluar menu.asi tadi adalah sebab bila korang ada benda tu kat dalam plugins korang, Rockstar Editor korang dia tak nak load nanti. So korang bawa keluar dulu benda tu. Once korang dah dekat Rockstar Editor, korang just create new project, add clip. Korang buka balik klip yang mana korang record tadi. Macam aku punya yang ni untuk POV ni. So aku just masuk balik and kita jumpa bila benda ni dah buka lagi. So bila korang dah masuk ni, apa yang korang kena buat, kat camera type ni, korang pergi ke free camera and then ke move with target. Move with target ni jangan ambil player, tapi kau ambil satu ni. Satu ni apa? Satu ni tikus tu. Kat sini korang ambil rigid dan korang edit kamera korang.
korang susun bagi macam kat muka ni, dan korang zoom out bagi dia nampak seolah-olah macam wide angle macam ni. Alright, contoh macam ni bagi aku dah nice. Korang just back, cuba play. Kalau korang rasa dah berpuas hati dengan result macam ni, korang just save benda ni, korang exit, and korang boleh terus export. Tadi aku baru siap render satu klip, so aku akan bergerak ke klip seterusnya. Tadi aku render klip yang dalam kereta, jadi kali ni aku nak render klip yang untuk berjalan kaki tu pula sahaja. Step untuk edit yang berjalan kaki ni still sama dengan yang kita bawa kereta tu, tak ada beza apa-apa langsung. So aku akan cepatkan je untuk editing yang ni. So untuk tutorial kedua, aku akan buat tutorial cara untuk buat selfie kamera punya shot, supaya kamera tu nampak dia ikut pergerakan tangan kita seolah-olah macam korang record daripada phone tu sendirilah. Sama juga macam tadi, korang boleh buka menu, pergi objek spooner, tekan spooner mode, dan juga korang boleh spawn entity into world, korang boleh spawn tikus balik. Kita akan attach juga tikus ni kat badan kita. Cuma bezanya kali ni, korang kena attach tikus ni dekat tangan korang. Sebagai contoh, saya nak attach tikus ni dekat tangan kiri saya. Okay, left wrist lah. Saya letak kat left wrist. Bila saya dah letak tu, macam biasa, kita tutup collision dan juga opacity, buat kosong. Okay, lepas tu saya akan buat animation untuk saya punya karakter. Cara nak buat animation selfie tu, pertama sekali korang kena right click kat karakter korang. Korang boleh frozen in place dulu, takut dia bergerak. Kemudian korang boleh cari pad option, and then korang pergi ke animation. Animation ni ada banyak, tapi sebagai reference ni saya akan guna yang saya dah favourite kan. Nanti saya akan listkan beberapa nama animation ni dekat description. So mungkin saya akan gunakan yang ini. So seperti yang korang dapat lihat, dia macam my phone nak selfie. So saya nak buat guna yang tu. So cara dia, korang biar dia animation tu macam tu. Bila dah sudah macam ni, korang just hit record je. Okay, dia record kat atas. So bila dah settle, korang just stop record, and korang boleh pergi ke Rockstar Editor terus. Apa kata sementara tunggu benda ni load, korang pergi tekan butang subscribe, tekan butang like, dan juga korang komen-komen lah sikit. Biar nampak meriah. Baru YouTuber. Korang kita tekan dulu kat situ. Nak tunggu load ni bertahun mat berjanggut. Selepas 13 tahun kita tunggu dia load tadi. Okay, kita kat sini dah kan. Kita move with target juga. Kita pergi ke player 1 ni, ataupun satu ni sahaja. Mount type tetap rigid, dan korang edit kamera korang ni pergi dekat tangan. Instead of korang letak kat kepala, korang letak kat tangan macam ni. Okay, contoh macam ni kan. Kalau korang nak nampak jari sikit, okay, macam tu. Tak naklah buruk pula kan. Tak apa, macam ni. Zoom out, ketekan macam ni. Korang dah berpuas hati, korang try play dulu. Tu dia. Lekat dah. So nampak lah macam korang tengah selfie guna kamera tu. Kalau dah berpuas hati, dah rasa ngam, apa lagi? Kita mulakan proses yang berabad kita. Proses render. Jom kita render. Oh, by the way, setting aku untuk export 60fps dengan high. Tu je. Dan aku pakai EVE lah, of course. Jom kita tunggu je lah dia render ni. Jumpa korang sekejap lagi lah. Aku akan tunjuk ketiga-tiga video dah siap tu dekat hujung video ni. Settle sudah selesai. So apa lagi? Jom lah kita tengok hasil-hasil export kita tadi. Yang pertama sekali, ni video creator kita tadi. Agak huru-hara bawa kereta yang tu. Lepas tu ni klip kedua kita, klip berjalan kaki dia tadi, dan juga klip yang terakhir, klip selfie kamera kita. So guys, itu sahaja tutorial kali ni. Sorry kalau ada gekok, saya pun first time buat tutorial ni. Jadi sebarang pertanyaan ke, sebarang request untuk tutorial selanjutnya ke apa ke, korang boleh komen kat bawah, ataupun korang boleh DM je salah seorang mana-mana daripada GPN sendiri. Just bagi tahu apa yang korang nak tengok, apa yang korang nak tahu daripada kita orang sendiri.
And insyaAllah soon kita akan perbanyakkan lagi video tutorial ataupun video-video apa-apa saja di YouTube ni. So korang kena subscribe, like and turn on notification tu lah. So that's all for today. Kita jumpa lagi. Bye bye.